Ini dia 3 haiwan yang ada cara melamar paling unik dekat dunia. Dan nombor 1, paling unik. Macam mana tu? Siapa yang tekan like dan subscribe sebelum 5 saat ni habis, abang doakan rezeki korang lancar. Nombor 3, Fiddler crab ni mempunyai satu penyepit yang sangat besar. Dan bila dia nampak ketam betina, dia akan melambai-lambai penyepit dia tu macam tengah menari. Comel je cara dia ngorak crush dia. Nombor 2, Bowerbird ni tak bagi bunga atau hadiah tau. Sebaliknya, dia akan membina rumah khas dan dekor rumah dia dengan bunga, batu, bahkan penutup botol. Lagi cantik dia dekor rumah dia, lagi tinggi peluang dia dapat pasangan. Nombor 1, Pufferfish ni sanggup menghabiskan masa berhari-hari untuk melukis corak gergasi dekat dasar laut. Corak tu bukan untuk manusia tau, tapi untuk menarik perhatian ikan betina. Korang jangan rosakkan lukisan tu pula kalau terjumpa. Penat-penat je diorang lukis nanti, korang main rosakkan je. Aduh. Menurut korang, haiwan mana paling romantik? Cuba komen dekat bawah. Macam mana tu?